Apa masalah kau? Masalah dia nak balik kepada manual compare dengan digital dari segi lukisan. Dari segi lukisan, apa kerja Lukisan. kau sebenarnya? Apa kena-mengena dengan digital dan manual ni? Suka melukis. Okay, art so lah. art, anything kreatif lah. So bila nak melukis tu, kalau dulu kita start semua manual, kertas, pen, pensel. So, Okay. sekarang iPad all the way. Tapi tak ke digital tu bagi kau lebih kebebasan untuk kau punya art tu, macam dia bagi kau buat satu stroke yang kau susah nak buat guna berus ke, mungkin tak tahu. Betul, dia bagi kebebasan tapi dia ada limitation dekat size tu. Size canvas. Size canvas. Kalau manual kan kita boleh pergi besar, boleh pergi kecil. Okay. So kalau dekat iPad tu, itulah screen dia. So kita boleh zoom out je. Tapi size dia tu similar. Okay, maksud kau size ni physical size lah. Physical size. So maksudnya tak puas. Tapi dalam iPad, kalau kau cakap pasal size, kau boleh zoom in and zoom out. Doesn't Betul. that mean kau bagi dia satu canvas yang lebih besar untuk kau? Betul. Cuma feel dia. Feel. Feel dia macam besar tu je, besar iPad kan. So in general, adakah kau nak cakap cara digital ni jiwa dia macam tak ada? Jiwa tu ada je sebab at the end of the day dia artwork kan. Cuma mungkin apa yang cuba sampaikan, nak balik kepada manual tu dah susah. Sebab digital on iPad lukis. So bila nak set up balik manual apa semua dah tak sama macam dulu. Tapi dari segi penerimaan orang public, orang masih lagi boleh terima ke cara manual ni, atau sekarang ni semua nak tengok digital le? Manual masih ada dia punya value. Digital pun ada dia punya value lah. So dua-dua ada punya value, cuma mungkin dari segi kepuasan diri sendiri tu. Itulah masalah dia. So macam mana kita nak encourage yang generation yang lagi muda ni untuk start dengan manual before going to digital? Sebenarnya best exercise kena balik pada manual lah. So itu memang basic. Cuma bila kita dah start digital, mungkin kalau boleh ada masa tu cuba juga manual. Just nak rasa kertas, nak rasa pegang pen yang betul. Itu je.